Wah, inilah rupa bandar Brookhaven di masa depan. Tengok tu bangunan semua dah berubah. Balai polis baru, hospital baru, sekolah pun nampak canggih. Semua tempat dah berubah. Tapi, kenapa Yen boleh berada di masa depan? Mesti ada sesuatu yang pelik berlaku. Kalau nak tahu jawapannya, jangan skip video ni. Hari tu, Yen tengah berehat macam biasa, tiba-tiba. Siapa pula yang datang rumah Yen? Hah? Tak ada orang pun? Tapi, apa ni? Ada bungkusan? Bungkusan apa ni? Macam ada nota. Apa yang dia tulis? Yen, Brookhaven masa depan dalam bahaya, saya perlukan pertolongan awak. Tekan butang ini untuk mengembara ke masa depan. Penulis, Ikhwan dari masa depan. Butang ni ke? Biar betul Yen rasa Ikhwan sengaja nak prank Yen. Tapi tak salah kalau Yen cuba tekan. Ini betul-betul masa depan. Bukan prank ke ni? Kalau surat tadi betul, maksudnya Ikhwan dari masa depan memang wujud, Yen kena cari dia cepat. Wah, jadi inilah dia kereta dari masa depan. Baiklah Yen akan pandu kereta ni untuk pergi ke rumah Ikhwan. Tengok tu daycare pun sudah berubah. Semua bangunan dipenuhi lampu yang terang. Wah, kedai burger pun nampak canggih. Yen dah nak sampai rumah Ikhwan. Harap-harap rumah Ikhwan masih ada. Kawasan rumah Ikhwan sudah dipenuhi bangunan besar. Hah? Rumah Ikhwan dah jadi bangunan besar? Macam mana Yen nak cari dia ni? Awak Yen kan? Hah? Ya, saya Yen. Awak siapa? Nama saya Hirodora, saya robot istimewa dari masa depan. Tuan saya Ikhwan dah beritahu yang awak akan datang. Mari ikut saya cepat, kita tak ada banyak masa. Jadi tuan awak tu Ikhwan dari masa depan? Ya betul, Brookhaven sedang dalam bahaya besar. Access granted. Yen, ini adalah tempat rahsia kami. Masuk ke dalam, nanti awak akan jumpa Tuan Ikhwan. Dia akan terangkan semuanya. Ikhwan? Awak Ikhwan ke? Awak nampak lain? Awak dah tua. Mestilah Yen, ini kan masa depan. Tapi Yen, saya minta maaf. Saya tak boleh cerita banyak pasal kehidupan awak dan kawan-kawan yang lain. Kalau saya bocorkan apa-apa, sejarah boleh berubah dan itu sangat berbahaya. Baiklah Yen, faham. Tapi kenapa awak kata Brookhaven masa depan dalam bahaya? Saya akan ceritakan dari awal. Tak lama dulu, Jepun berjaya cipta satu robot hebat bernama Doraemon. Disebabkan Doraemon terlalu popular, semua negara mula tiru robot tu. Dan sekarang, setiap negara mempunyai Doraemon versi mereka sendiri. Termasuklah Brookhaven. Saya dan rakan saya berjaya cipta Doraemon versi Brookhaven yang dipanggil Polis Dora-Dora. Pada awalnya, kami cipta Polis Dora-Dora hanya untuk melakukan tugas-tugas ringan dan menjaga keselamatan di Brookhaven. Tapi tanpa kami sedar, ciptaan kami itu telah menjadi robot yang paling kuat di dunia. Wah, tapi apa yang jadi lepas tu? Masalahnya, rakan saya iaitu Puan Y ada niat jahat. Dia nak gunakan Polis Dora-Dora untuk musnahkan dunia. Apa? Puan Y nak musnahkan dunia menggunakan Polis Dora-Dora? Ya betul. Puan Y ada alat khas untuk kawal semua Polis Dora-Dora. Kita tak boleh biarkan benda ni berlaku, kita kena hentikan rancangan jahat Puan Y. Betul tu Yen, dan saya percaya hanya awak yang boleh selamatkan dunia. Kalau macam tu, jom kita musnahkan alat tu sekarang. Yen, saya dah tua jadi saya tak dapat ikut awak. Tapi saya ada cipta satu robot khas untuk bantu awak dalam misi ini.
Saya adalah Hero Dora dan saya akan bantu awak selamatkan dunia. Baiklah, jom misi kita bermula sekarang. Semoga berjaya, Yen. Tapi Yen, ada sesuatu yang saya tak bagi tahu awak. Puan Y itu adalah Yen di masa depan. Puan Y, ini laporan kami. Jadi Ikhwan bawa Yen kecil dari masa dulu untuk halang rancangan saya. Ikhwan juga cipta robot baru, nama dia Hero Dora. Baiklah, tangkap mereka cepat. Arahan diterima. Kita telah diarahkan untuk menangkap Yen kecil dan Hero Dora. Yen, alat untuk mengawal polis Dora-Dora, berada di dalam balai polis Brookhaven. Maksudnya, untuk musnahkan alat itu, Yen perlu masuk ke dalam balai polis. Tapi balai polis Brookhaven telah dijaga ketat oleh polis Dora-Dora. Kalau macam tu, Hero Dora akan serang dari luar untuk mengalih perhatian mereka. Masa itu, Yen boleh masuk secara senyap-senyap. Itu rancangan yang bagus. Jom kita mulakan. Perhatian semua, Hero Dora dah serang balai polis. Cepat tangkap dia. Yen, saya dah mengalihkan perhatian mereka. Cepat masuk. Terima kasih, Hero Dora. Hero Dora, awak kena bertahan. Yen akan hancurkan alat pengawal tu cepat-cepat. Yen akan masuk ikut pintu belakang supaya orang tak nampak. Yen nak panjat masuk ikut tingkap ni. Rupanya itu alat yang mengawal polis Dora-Dora. Yen kena musnahkannya supaya rancangan jahat Puan Y boleh dihentikan. Jadi Yen kecil cuba nak halang rancangan jahat saya, ya? Puan Y? Hah? Apa? Puan Y? Puan Y sebenarnya adalah... Ya, betul. Saya adalah Puan Y. Lebih tepat lagi, saya adalah awak Yen pada masa depan. Mustahil, Puan Y adalah Yen dewasa. Tapi kenapa Yen dewasa jadi jahat dan nak musnahkan dunia? Yen kecil, awak masih kecil. Awak belum kenal dunia yang sebenar. Bila awak dah besar macam saya nanti, awak akan tahu. Dunia ini tak seindah yang awak bayangkan. Teknologi semakin canggih tapi manusia pula semakin jahat. Banyak sangat kerosakan yang berlaku. Dunia dah tak terkawal. Sebab tu saya rancang nak gunakan polis Dora-Dora untuk musnahkan dunia sekarang. Supaya semuanya mula semula dari kosong. Bila dunia mula balik dari kosong, tak ada lagi teknologi yang merosakkan. Manusia boleh mulakan hidup baru dengan lebih baik. Kemudian saya akan kawal dunia ini. Saya akan pastikan dunia baru yang lebih baik, yang sempurna dan tiada kerosakan. Saya panggil rancangan ini sebagai Tukar Dunia Baru. Yen dewasa, apa yang awak cakap ni? Awak dah tak fikir dengan waras ke? Awak tak faham sebab awak masih kecil. Dunia sekarang sudah rosak. Kita perlukan dunia yang baru. Tapi kekerasan bukanlah jalan penyelesaian dan awak tak boleh menghukum manusia sesuka hati. Saya akan halang rancangan jahat awak. Saya adalah awak pada masa depan. Awak fikir awak boleh kalahkan saya? Mentera, cahaya. Saya jauh lebih kuat dan lebih berpengalaman daripada awak. Mentera kegelapan. Hah? Apa yang berlaku? Semua tempat tiba-tiba dipenuhi dengan bunga kegelapan. Tapi Yen tak boleh berputus asa. Saya ambil masa 60 tahun untuk belajar jurus mentera kegelapan ni.
Sekarang saya adalah orang paling kuat dalam dunia. Tak ada siapa boleh halang saya lagi. Walaupun saya sendiri dari masa lalu. Sekarang awak fahamkan, apapun yang awak buat, awak tak boleh kalahkan saya. Awak memang kuat dan saya tak cukup hebat untuk lawan awak. Tapi saya adalah awak. Kalau awak musnahkan saya, awak pun akan hilang. Betul tu, awak ialah yen kecil dan saya pula yen besar. Kalau apa-apa jadi pada awak, saya pun dalam bahaya. Tapi saya ada cara untuk kalahkan awak. Sebab kita orang yang sama, saya boleh masuk dalam badan awak dan bergabung menjadi satu. Saya akan ambil alih badan awak sepenuhnya. Bila kita sudah menjadi satu, saya tak perlu risau lagi tentang kewujudan awak yang boleh membahayakan saya. Dan yang paling penting, saya dapat menjadi muda semula. Lepas ni, tiada lagi yen kecil yang baik. Akhirnya saya sudah berjaya masuk ke dalam badan yen kecil. Sekarang tiba masanya untuk saya mengambil alih badan dia. Saya hanya perlu membuatkan hati dia hancur. Selepas itu, tubuh yen kecil akan menjadi milik saya sepenuhnya. Inilah tubuh yen kecil. Buku-buku ini menyimpan semua memori hidup yen kecil. Dunia ini sudah rosak dan saya akan tukarnya menjadi dunia yang baru. Saya sanggup lakukan apa sahaja untuk mencapai rancangan ini. Walaupun saya terpaksa menjadi penjahat utama dalam kisah hidup saya sendiri. Selamat tinggal yen kecil. Hei, siapa yang rosakkan mainan yen ni? Ini buku yang menyimpan memori yen kecil. Oh, saya masih ingat lagi. Waktu ini, ada orang merosakkan mainan kesukaan saya. Agaknya siapa yang rosakkan mainan saya tu? Hei, siapa yang rosakkan mainan yen ni? Ini mainan yang Datuk bagi pada yen masa Datuk masih ada. Siapa yang rosakkan mainan ni? Yen, awak pergi mana tadi? Alien misteri dah lama cari awak. Kenapa Yen marah-marah ni? Sebab ada orang rosakkan mainan Yen. Ini kan mainan yang arwah Datuk awak bagi. Ya, betul. Tapi sekarang rosak. Nampaknya Yen kena suruh ibu beli yang barulah. Apa yang awak cakap ni, Yen? Mainan ni sangat istimewa sebab Datuk awak yang bagi. Kalau tukar yang baru tak sama dengan yang lama. Ingat balik masa awak main dengan mainan ni. Banyak kenangan tau. Tapi mainan ni dah rosak. Kalau tak tukar baru, nak buat apa? Kalau barang rosak, kita cuba baiki dulu, jangan terus tukar baru. Sebab ia masih bernilai. Yen tak faham apa yang alien misteri cakap ni. Tak apa, mungkin sekarang Yen belum faham. Tapi bila Yen dah besar nanti, Yen akan faham maksud alien misteri. Sekarang Yen pergi rehat dulu, biar alien misteri cuba baiki mainan ni. Sekarang Yen dah besar. Yen faham tak apa yang alien misteri cakap dulu? Walaupun dunia nampak rosak, kita jangan terus tukar baru. Cuba perbaiki sebab semuanya ada nilai. Macam mana alien misteri boleh nampak, Yen? Macam mana alien misteri tahu Yen dewasa ada di sini? Ini kan cuma ruang memori lama. Yen, maaf sebab alien misteri tak dapat teman Yen sampai besar. Maaf sebab Yen terpaksa hadapi semua ni seorang diri. Alien misteri awak adalah memori Yen yang paling indah. Sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secret stars.
you're next to me, I feel like you were gone. It's all the things you never show. They're all the things I want to know. Secrets start in the heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Terima kasih Alien Mystery sebab sudi menemani Yen masa kecil dulu. Apa jadi ni? Yen dewasa. Bukankah awak cuba nak ambil alih badan saya dan tukar dunia menjadi baru? Betul, tapi saya dah ubah fikiran. Saya batalkan rancangan saya sebab saya sayang dunia sekarang. Dunia sekarang ada banyak kenangan indah masa saya kecil. Maksudnya, awak tak jadi nak tukar dunia ni? Ya, saya tak jadi. Tapi apa yang buat awak ubah fikiran? Sebab saya baru jumpa kawan lama dan dia bagi nasihat yang sangat baik. Dia kata, kalau ada barang rosak, kita cuba baiki dulu. Jangan terus tukar baru. Sebab setiap barang tu ada nilai tersendiri sama macam dunia sekarang. Walaupun ada yang rosak, saya nak cuba baiki dulu. Bukan tukar terus. Hah? Mana budak tu pergi? Jadi Yen dewasa dah batalkan rancangan dia nak tukar dunia? Ya, betul. Tapi awak tak tahu kenapa dia ubah fikiran. Sebab awak malas dengar bebelan orang tua. Bruh. Hehe, betul juga tu. Tapi Yen orang tua tu kan awak sendiri. Bruh. Apapun, terima kasih. Sebab dah selamatkan Brookhaven di masa depan. Tapi saya ada satu benda penting nak beritahu. Kehadiran Yen kat masa depan ni bahaya. Boleh ubah sejarah. Jadi Ikhwan kena hantar Yen balik ke masa asal sekarang. Dan semua kenangan Yen kat sini akan hilang dalam 1 jam. Maksudnya, Yen takkan ingat yang Yen pernah datang ke masa depan. Ya, maafkan Ikhwan. Sebab berjalan ke masa depan ni sangat berisiko. Tak apa, Yen faham. Yen dah bersedia untuk balik ke masa Yen. Selamat tinggal Yen, jumpa lagi. Nampaknya Yen dah balik ke masa asal. Tapi, lepas 1 jam, semua kenangan Yen tentang masa depan akan hilang. Yen takkan ingat lagi yang Yen pernah pergi ke masa depan. Kalau macam tu, baik Yen balik rumah dulu. Kemana Yen pergi? Dari tadi Alien Mystery cari Yen. Alien Mystery nak tunjuk satu gadget baru dekat Yen. Nama gadget ini ialah pembaca memori. Dengan menggunakan gadget ni, kita boleh tengok memori orang bila kita sentuh dia. Hei, siapa yang rosakkan mainan Yen ni? Itu suara Yen. Yen dah balik rumah. Yen, awak pergi mana tadi? Alien Mystery dah lama cari awak. Kenapa Yen marah-marah ni? Sebab ada orang rosakkan mainan Yen. Ini kan mainan yang arwah datuk awak bagi. Nampaknya Yen kena suruh ibu beli yang barulah. Kalau barang rosak, kita cuba baiki dulu, jangan terus tukar baru. Sebab ia masih bernilai. Sekarang Yen pergi rehat dulu, biar Alien Mystery cuba baiki mainan ni. Hah? Badan saya tersentuh Yen dan tanpa sengaja, gadget alien pembaca memori itu aktif. Gadget ini mula membaca semua memori yang ada dalam fikiran Yen. Jadi inilah dia Brookhaven di masa depan. Ikhwan perlukan pertolongan Yen. Saya mahu hancurkan dunia sekarang dan tukarnya menjadi baru. Saya telah menjadi penjahat dalam kisah hidup saya sendiri. Ini buku yang menyimpan memori Yen kecil. Agaknya siapa yang rosakkan mainan saya tu? Hei, siapa yang rosakkan mainan Yen ni? Ini mainan yang macam mana awak boleh nampak saya? Macam mana awak tahu saya ada di sini? Ini kan cuma ruang memori lama. Jadi Yen baru saja pergi ke masa depan. Walaupun Alien Mystery tak nampak, tapi Alien Mystery tahu Yen dewasa sedang berdiri di sana. Dan dia tengah sedih. Sebagai kawan baik, Alien Mystery kena bantu dan nasihatkan Yen dewasa. Sekarang Yen dah besar. Yen faham tak apa yang Alien Mystery cakap dulu? Yen, maaf sebab Alien Mystery tak dapat teman awak sampai besar. Maaf sebab awak terpaksa hadapi semua ni seorang diri. Alien Mystery,
awak adalah memori terindah Yen masa kecil. Tekan sini sebelum terlambat.